Setiap bulan gaji cukup-cukup makan je. Boleh ke nak simpan emas waktu macam ni? Boleh sangat. Nasihat mentor saya, Tuan Zulkifli Syafiq, ikon emas Malaysia serta penulis buku Wang Emas dan mentor kewangan yang sangat dihormati. Beliau selalu berpesan, orang susah sebenarnya lebih perlu simpan emas berbanding orang kaya. Kenapa? Sebab orang susah ni lah lebih terdedah dengan risiko hidup tanpa simpanan. Bila gaji habis setiap bulan dan bila kecemasan datang, orang susah akan rasa makin tersebit sebab tak ada pelampung keuangan untuk berpaut. Sebab tu, walaupun hidup rasa sempit, anda tetap kena paksa diri simpan. Tak perlu besar, RM100 sebulan pun cukup, tapi simpan dalam bentuk emas. Sebab emas ni bukan sekadar simpanan, ia adalah perlindungan untuk masa depan anda. Tuan Zulkifli juga selalu sebut, simpan duit mudah bocor, tapi simpan emas kita sayang nak jual. Bila anda simpan emas, anda bina disiplin keuangan dan itulah kekuatan sebenar emas. Orang biasa-biasa pun boleh jadi luar biasa, bukan sebab harga emas naik semata, tapi sebab tabiat menyimpan yang terbentuk. Kalau anda tunggu lapang baru nak mula, tunggu duit banyak baru nak simpan, percayalah sampai bila-bila pun takkan mula. Jadi ambillah nasihat tuan mentor saya ni, mula dengan sekecil 1 gram, yang penting konsisten. Orang susah bukan tak mampu simpan emas, cuma belum cuba untuk mula lagi. Jadi nak saya bantu anda daftar dan mula simpan emas sekarang? Boleh tonton pin video saya 5 langkah mudah simpan emas di Publico dan saya akan bimbing anda sebaiknya.